Awal tahun hari tu kita digemparkan dengan wujudnya emas public gold tiruan. Nampak je sama tapi sebenarnya berbeza. Jadi ramai yang dah meluahkan rasa tak selamat. Nak beli emas tapi takut kena tipu. Jadi saya nak kongsikan benda yang paling penting yang ramai orang tak tahu. Make sure save video ni untuk rujukan pada masa akan datang dan share juga video ni kepada rakan-rakan supaya ramai yang alert. Jadi sebenarnya emas ini adalah aset yang bernilai tinggi. Silap sikit je langkah boleh je rugi beribu-ribu ringgit. Sebab tu penting untuk kita beli emas guna sistem yang betul. Bukan sekadar percaya cakap orang bulat-bulat. Jangan ya. Jadi cara yang paling selamat nak beli emas public gold, yang pertama, daftar akaun rasmi melalui authorized dealer. Bila tuan-puan ada akaun, semua urusan kita direkodkan dan kita sendiri boleh pantau urusan jualan, belian dan juga gadaian. Yang kedua, buat pembelian hanya melalui aplikasi ataupun website rasmi public gold. Elakkan dan kalau boleh jangan transfer direct kepada akaun individu. Yang ketiga, pastikan satu akaun kepunyaan satu identiti. Sebab semua transaksi ada rekod yang jelas. Dan inilah yang melindungi hak kita sebagai pembeli public gold. Kesilapan yang ramai orang buat dan perlu saya ingatkan dan tegaskan di sini. Jangan beli melalui orang tengah. Jangan beli di social media tanpa sistem. Jangan buat bayaran tanpa invoice rasmi. Dan jangan beli daripada tempat yang tak ada jaminan buyback. Ingat tuan-puan, emas ni bukanlah barang murah. Jadi janganlah main gamble je. InsyaAllah kalau kita jaga dan berhati-hati dengan cara kita beli emas ni, emas kita akan selamat, sah dan yang pastinya bernilai. Beli emas bukan sekadar nak ada emas, tapi kita nak pastikan nilai kita tu kekal dan boleh digunakan bila perlu. Dan urusan jual beli emas di public gold adalah sangat mudah dan patuh syariah. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul dan selamat, boleh rujuk pin video saya di profile ataupun isi sign up form di bio saya dan saya akan bantu step by step supaya tuan-puan dapat simpan emas dengan tenang dan selamat.